pH 1.0. Kenapa mereka boleh bernyawa 22 bulan saja? Sebab mereka memang menipu. Kerja mereka ni menipu. Dia tipu manifesto. Apa yang berlaku sekarang juga berlaku penipuan manifesto. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. An-Nahlu ayat 128. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Jerantut, Saudara Nu'man, Al-Muqarrin wal-Muqarrabin, yang juga merupakan pengurusi kita pada malam ini. Yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Datuk Aizam Makno. Saya tak panggil Datuk Aizam ni Datuk. Saya panggil dia Abang. Sebab hubungan kami istimewa. Mungkin beliau akan cerita sikit zaman-zaman suatu isu ataupun era reformasi 98 itu. Datuk Aizam dia bersama dengan sahabat karib beliau iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya pula bersama dengan waktu itu puteri reformasi iaitu Puan Nurul Izzah, yang di mana Puan Nurul Izzah ni waktu itu berada di Universiti Teknologi Petronas. Jadi atas arahan daripada PAS pada waktu itu, kita mesti memberikan sokongan moral kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya dengan Datuk Aizam bagi sokongan moral, dua-dua tenggelam dengan Anwar Ibrahim sekarang. Ni Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dulu dengar cerita daripada beliau lah. Tapi waktu itu kami ikhlas. Sebab orang yang kita anggap pada waktu itu dizalimi, kita kena bantu. Dan itulah prinsip Islam. Mereka yang dizalimi, kita kena bantu. Sama ada beliau betul-betul dizalimi ataupun tidak, itu kita serahkan kepada penceramah kita selepas ini. Banyak cerita beliau yang beliau cerita tentang kaum baik beliau tu. Yang tidak lupai yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berhormat Ustaz Yohanis Ahmad, yang di-Petua PAS kawasan Jerantut. Sahabat saya yang Muhammad Ustaz Zakwan, juga naib yang di-Petua merangkap adun Tahan. Ustaz Yohanis adalah adun Pulau Tawar. Kita ketinggalan timbalan yang di-Petua PAS, iaitu Ustaz Zuridan, yang berhormat Ustaz Zuridan. Beliau ada majlis walimah anak beliau. Bukan beliau anak beliau walimah. Kalau beliau walimah, tak jadi ceramah kita malam ni. Jadi dan seluruh yang hadir pada hari ini, program ceramah yang kita buat pada malam ini adalah untuk kita menjelaskan kepada rakyat isu-isu terkini, apa yang sedang dihadapi oleh rakyat, sama ada bentuk susah, payah ataupun mudahnya rakyat. Tetapi saya yakin dan percaya, dalam ramai-ramai kita ni, saya nak tanya satu soalan mudah. Hidup sekarang ni senang atau susah? Saya nak tanya, senang atau susah? Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita tanya kawan-kawan kita di parlimen, terutama sekali jawapan-jawapan daripada pihak menteri, mereka tidak mengakui yang rakyat sedang susah. Sebab itu polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan seringkali berubah. Kalau dahulu kita mendapat bantuan daripada kerajaan dari sudut bentuk subsidi. Subsidi petrol ini, tuan-puan sekalian, dia bukannya berlaku sekarang. Daripada zaman dulu lagi, memang kita menggunakan automatic pricing mechanism. Yang di mana bila kita susun balik, kerajaan terpaksa tampung subsidi untuk kemudahan rakyat. Sebab kita adalah negara pengeluar minyak dan kita mendapat keuangan daripada KDNK kita ini daripada minyak. Jadi sewajarnya di antara keuntungan itu mesti diberikan kembali kepada rakyat melalui subsidi. Dalam arti kata lain, kalau Perikatan Nasional memerintah, kalau PAS memerintah pada PRU ke-16 sekalipun, kami akan mengekalkan subsidi ini insya-Allah. Tetapi apa yang membimbangkan kita, tuan-puan sekalian, oleh kerana susun atur kerajaan ini, yang mereka ini digelar sebagai kaki storkasi,
kakistokrasi. Mereka yang memimpin kerajaan ini adalah mereka yang tidak kompeten. Tuan-puan boleh rujuk sendiri jawapan-jawapan menteri dan timbalan menteri di parlimen. Soalan-soalan yang dibawa oleh pihak pembangkang, perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh pihak pembangkang tidak dapat dijawab dengan tuntas oleh menteri dan timbalan menteri. Kakistokrasi ini maksudnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh mereka yang tidak kompeten. Oleh yang demikian, apabila susun atau negara itu tidak bijaksana, maka apabila kita diuji dengan ujian-ujian geopolitik, penutupan Selat Hormuz sebagai satu contoh, serangan berterusan yang sekarang ini telah terhenti di antara Amerika, Israel dan juga Iran. Bagaimana hubungan di antara China dengan Amerika setelah daripada lawatan Trump ke China 2-3 hari lepas. Semua ini kita tak ada daya apungan yang menyebabkan apabila berlaku suasana kritikal di geopolitik, dia akan terus memberi kesan direct kepada rakyat. Akhirnya, daripada full subsidi, sekarang ini rakyat hanya boleh diberikan 300 liter sahaja pada mulanya. Kemudian kita dimaklumkan sebulan boleh 200 liter subsidi sahaja untuk RON 95. Dan kita dimaklumkan kemungkinan akan dibuat juga pengurangan barangkali kepada 150 dan kita nantikan perkara itu. Kita harapkan itu tidak berlaku. Tetapi tuan-puan sekalian, percayalah, kalau dikurangkan perkara ini, maka beban kerajaan betul akan berkurang. Tetapi hakikatnya mereka menambah beban kepada rakyat. Betul atau tidak? Betul. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita berdepan dengan kerajaan PH 2.0. Sama je dengan PH 1.0. PH 1.0. Kenapa mereka boleh bernyawa 22 bulan saja? Sebab mereka memang menipu. Kerja mereka ni menipu. Dia tipu manifesto. Apa yang berlaku sekarang juga berlaku penipuan manifesto. Baru-baru ini, ada satu undang-undang untuk menghadkan kuasa Perdana Menteri. Maknanya Perdana Menteri ini boleh 2 penggal sahaja. Bila kita tanya, kita buat survei, kajian kepada anak-anak muda, mereka setuju. Dia kata, baguslah 2 penggal supaya Perdana Menteri tak panjang sangat dan boleh bagi peluang kepada mereka-mereka yang lebih kompeten untuk bergantikan Perdana Menteri yang sedia ada. Tetapi tiba-tiba Perikatan Nasional buat magic. Kita tak setuju. Anak muda memberontak, kata macam mana Perikatan Nasional? Kata nak menjadi pembangkang yang kredibel. Isu ini isu penting. Tuan-puan sekalian, kita bukan menolak 2 penggal ini. Kita beritahu, sebelum kamu setuju 2 penggal ini, kamu buat dulu manifesto kamu. Iaitu seorang Perdana Menteri tak boleh pegang jawatan Menteri Keuangan. Mudah aja. Letak jawatan sebagai Menteri Keuangan, kamu kekal sebagai Perdana Menteri, kamu gunakan ahli parlimen kamu ataupun senator yang kamu pilih untuk menjadi ahli parlimen. Senang atau susah? Senang, tuan-puan sekalian. Tapi kenapa PMX tak buat? Kenapa dia tak buat? Sebab memang kerjanya menipu. Nampak? Part menipu ni, boleh tanya abang kat belakang ni. Dia lebih tahu sejarahnya. Saya nak cerita penipuan sekarang. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita ni ahli politik matang. Nak lawan politik berbahas, kita boleh buat. Tetapi kalau kita berlawan dengan kaki penipu, kita mungkin akan kalah. Sebab itu rakyat perlu disedarkan, kerajaan sekarang ini, kerajaan yang tidak melihat rakyat sebagai mereka yang perlu dikasihi dan perlu dikawal serta dijaga. Itu kebimbangan kita. Saya ambil contoh. Bila saya katakan kerajaan ini tidak menyantuni hati rakyat. Rakyat kita majoritinya adalah kalangan bumi putera. Kebanyakannya bumi putera Melayu. Lebih daripada 65%. Maka pastinya isu-isu yang berkait rapat dengan bumi putera ini perlu dikawal selia dengan baik oleh kerajaan. Apa yang berlaku sehari dua ini tidak berlaku di Jerantut tetapi berlaku di Selangor. Isu peternakan babi. Ia tidak berlaku di Jerantut, saya faham. Tetapi ramai anak-anak kita di Jerantut ini yang bekerja di Kuala Lumpur, yang bekerja di Selangor. Betul atau tidak? Apa yang berlaku ialah
bila penternakan itu tidak disetujui oleh yang berbahagia, yang tidak disetujui oleh Sultan sendiri. Apabila Sultan Selangor ni, seorang yang sultan yang amat baik, yang amat cakna kepada orang Melayu ini, tidak bersetuju dengan penternakan babi secara besar-besaran ini, tetapi kerajaan Selangor menolak titah daripada baginda Sultan. Ini kerajaan PH di Selangor. Menunjukkan tuan-puan sekalian, usah kata rakyat, Sultan pun mereka tak hormat. Kalau Sultan tidak hormat, apa rakyat pada pandangan mereka? Ini bukannya ucapan kebencian, tetapi ini adalah bukti faktual yang menunjukkan bahawasanya kerajaan PH tidak pernah menghormati institusi diraja. Mujurlah kita di Pahang ini, alhamdulillah. Apabila kita semua ini, sama ada kerajaan atau pembangkang ini, kita menghormati baginda Sultan, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya perkara itu tidak berlaku di Pahang. Tetapi kena ingat, PH sekarang ini bukan sekadar berkuasa di Pahang. Mereka juga berkuasa di Malaysia. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita kena yakinkan kepada anak-anak kita, kepada rakyat di luar sana, PRU yang ke-16, kita mesti kimbos, kita mesti tanam PH. Setuju atau tidak? Setuju. Ini yang terbaru, isu UEC. Tuan-puan sekalian, isu UEC ini isu yang panjang. Isu kritikal. Yang pentingnya, yang pastinya UEC ini bukan satu silibus daripada negara kita. Dia datang daripada Taiwan. Kawan-kawan kita daripada bangsa Tionghoa, dia memperjuangkan perkara ini. Kita pun tak faham kenapa dia perjuangkan dalam keadaan sistem pendidikan negara kita itu ada. Pada kita, kalau kamu nak kamu bangga dengan bahasa kamu, nak ajar bahasa kamu, kenapa tidak kita perkasakan sistem pendidikan kebangsaan? Ini persoalan-persoalannya. Tetapi yang paling kita marah pada malam ini, bukan kerana perjuangan UEC mereka, tetapi ada di kalangan menteri-menteri PH ini yang menyamakan jurusan UEC dengan tahfiz. Tuan-puan sekalian, anak-anak tahfiz kita kalau nak masuk universiti, ambil SPM ataupun tidak? Ambil ke tidak? Ambil. Jangan pukul rata dengan dengan UEC. Dia nak ambil apa jua subjek sekalipun, dia kena melalui SPM. Kalau dia nak ambil engineering, dia nak ambil kejuruteraan, takkan dia boleh dapat matematik E boleh masuk kejuruteraan. Dia kena dapat A. Dia kena dapat AdMed, dapat A. Maknanya, produk-produk tahfiz kita, kalau dia nak masuk dunia teknikal, dia kena berjaya dalam projek ataupun dalam subjek-subjek STEM. Sains, teknologi, engineering dengan mathematics. Apatah lagi, bahasa terasi, iaitu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sebagai subjek sokongan. Nak memberitahu kepada kita, tuan-puan sekalian, tidak ada speciality diberikan kepada anak-anak tahfiz kita. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala jadikan orang hafiz ni, orang hufaz ni cerdik. Dia hafal 30 juzuk. Maka dalam setahun sahaja, mereka masuk Smart SPM, ramai di kalangan mereka yang mendapat lebih daripada 6A. Ini budak-budak tahfiz. Saya tahu tuan-puan sekalian sebab saya cuba perjuangkan tahfiz di Jerantut ni. Awal, paling pertama sekali dalam manifesto saya kata apa? Manifesto saya bertanya ni, saya kata saya akan mengangkat darjat Mahat Tahfiz di Jerantut. Mungkin dari sudut infra saya tak mampu sebab saya tak ada peruntukan. Tetapi apa yang saya mampu adalah mengangkat darjat anak-anak hufaz kita. Alhamdulillah pada mulanya Allah Ta'ala permudahkan. Kita buat kerjasama dengan EdTech. Sehingga ke tahap, ke satu peringkat, kita mengumpulkan model-model Mahat Tahfiz di seluruh Jerantut di EdTech. Kita buat twinning program, tuan-puan sekalian. Twinning program. Anak-anak hufaz kita boleh belajar secara percuma di EdTech. Ambil sijil-sijil yang terbabit. Contoh sijil kimpalan, sijil polimer, sijil elektrikal.
Dia boleh jadi chargeman, dia boleh jadi welder. Dia boleh kerja dengan syarikat polimer. Dalam keadaan mereka juga mendapat tauliah untuk mengajar di masjid dan surau di malam hari. Ataupun menjadi imam di masjid dan surau. Ini, kita nak wujudkan anak-anak jarantuk kita begitu. Siang jadi jurutera, malam menjadi imam. Siang jadi jurutera, malam boleh jadi tok guru untuk mengajar kitab-kitab kepada kita di masjid dan juga surau. Alhamdulillah. Bila kita dapat kerjasama dengan baik dengan ATAC ni, tuan-puan sekalian, sikit lagi nak sampai ke garisan penamat. Saya beritahu dekat ATAC, saya kata, kalau kita berjaya, jangan saya ambil nama. Kita ajak. Kalau kita tak dapat Baginda Sultan, kita ajak Menteri Besar Pahang untuk merasmikan perkara ini. Pada waktu itu. Sebab kami bukan main politik, tuan-puan sekalian. Nak main politik, 5 tahun sekali. Bila kita dah menang, kita adalah ahli parlimen kepada semua rakyat Jerantut. Tak kiralah dia itu PAS ataupun UMNO. KUFAS ini adalah milik semua. Dia bukan milik parti. Tuan-puan sekalian, sikit lagi nak sampai ke garisan penamat. Tiba-tiba pengarah ATAC ditukar 24 jam. 24 jam ditukar. Senyap terus. Kes ataupun perkara yang kita nak bawa. Tiba-tiba timbul. Ada TVET dekat depan sana tu. Dekat sini. Tiba-tiba ada. Zaman saya tak jadi ahli parlimen, tak ada. Tiba-tiba ada. Magic. Saya kata tak apalah. Kalau itulah dugaan kita sebagai ahli parlimen pembangkang, tak apa. Allah nampak. Sekurang-kurangnya kita dah bekerja bersungguh-sungguh. Sampai ke garisan penamat. Tetapi tiba-tiba digagalkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kezaliman mereka ini dibalas oleh Allah. Dengan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Supaya mereka boleh bertaubat. Dan kita harapkan mereka boleh nampak titik-titik pertemuan orang Melayu. Tuan-tuan sekalian, kalau kita orang Melayu ini bergaduh sesama sendiri, yang akan mendapat keuntungannya adalah mereka yang bukan bangsa Melayu. Kita bukan resis. Tetapi ini sebenarnya perkara yang perlu kita perjuangkan. Penyatuan Melayu. Namun penyatuan ini mesti berteraskan kepada kejujuran. Mesti berteraskan kepada integriti. Bukannya nak dominansi. Bukannya saya abang besar. Bukannya saya nak semua kursi parlimen. Kamu tanya sikit je. Tak. Kita menganggap penyatuan ummah itu memberikan kebaikan kepada orang Melayu. Khususnya. Dan tidak mengenepikan ataupun memberikan kezaliman kepada kawan-kawan bukan Melayu. Ini yang kita perjuangkan, tuan-puan sekalian. Tetapi dalam apa jua bentuk perjuangan seperti mana yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan uji. Dan ujian kepada kita di sini bukan sekadar peruntukan. Tetapi ujian kita adalah untuk memastikan projek-projek ataupun perkara-perkara yang memudahkan rakyat dilaksanakan walaupun ahli parlimen pembangkang. Tuan-puan sekalian, baru-baru ni, tahun lepas, saya dikejutkan dengan panggilan daripada JKR Pusat. Dia kata, Wabi, kami nak buat ahli tugas di antara kerajaan pusat, JKR Pusat kepada JKR Negeri untuk jalan yang sebelum ini projek sakit. Alhamdulillah bila YB bawa dalam parlimen, bawa ke peringkat jatuh kuasa, bukan sekadar berucap dalam parlimen, kita bawa ke peringkat jatuh kuasa khas parlimen yang membincangkan tentang infrastruktur, kita panggil, kita minta laporan. Hatta saya pernah sekali sewaktu kami semua dipanggil dalam mesyuarat tindakan daerah. Dulu kami dibenarkan masuk dalam mesyuarat tindakan daerah. Saya mengarahkan pada waktu itu JKR Pusat untuk bentang projek-projek sakit ini. Dan sebelum ni tak dicana pun. Bila kita tanya majlis daerah, kenapa projek ini sakit? Kami tak tahu sebab ini adalah projek daripada pusat. Kita panggil JKR Pusat untuk datang. Bila kita dengar laporan, kita report kepada menteri dia. Kebetulan kita ada hubungan yang baik dengan menteri JKR. Kita beritahu kat Yang Berhormat Menteri, tolong bantulah di Jerantut ni.
Kalau tak percaya, mari datang jerantut kita. Dengan sakit pinggangnya. Sebab jerantut ni besar. Kalau infrastrukturnya tidak baik, bagaimana nak kita nak membantu rakyat? Alhamdulillah, JKR Pusat call saya kata kita akan buat alih tugas, kita minta YB untuk datang. Dalam keadaan itu, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan kita ni pembangkang, tiba-tiba JKR Pusat panggil kita dalam majlis perasmian tersebut. Menunjukkan bahawasanya, kalau kamu cuba halang pun kuasa Allah, Allah Ta'ala boleh buat apa saja untuk kebaikan orang yang bertakwa kepadanya. Ini yang kita kena pegang, tuan-tuan sekalian. Susah macam mana pun, kita ada Allah. Kita ditekan dengan polisi-polisi yang tidak baik daripada kerajaan. Sabar. Doa kepada Allah supaya mereka diberikan hidayah. Dan kita doa kepada Allah supaya rakyat berikan petunjuk kepada mereka melalui PRU ke-16. Tukar mereka dalam PRU ke-16. Saya yakin dan percaya, kalau kita boleh memimpin kerajaan pada PRU ke-16, insya-Allah kita akan dahulukan rakyat. Betul atau tidak? Tuan-tuan sekalian, ini cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tetapi itu, tuan-tuan sekalian, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu bantu agama Allah Ta'ala akan bantu kamu. Jadi tak apa juga keadaan kami di peringkat Perikatan Nasional, khususnya PAS, kita akan pastikan kerja buat kita, khusus kerja buat besar kita, iaitu di Parlimen, kita akan bawa isu-isu rakyat. Dan Alhamdulillah, banyak projek-projek sakit di Parlimen, di Jerantut ini telah pun diselesaikan. Dan terbaru, kita dapat berita baik, Jalan Paya Garuk kita ini telah pun dimulakan projeknya. Alhamdulillah. Saya tahu, ia dimulai oleh ahli Parlimen yang lepas. Saya tak kata ia kerja saya seorang diri. Tetapi sekurang-kurangnya saya nak beritahu, walaupun saya ahli Parlimen pembangkang, projek itu, Alhamdulillah, dengan tekanan-tekanan yang kita berikan secara bijaksana, projek itu dapat dilaksanakan sekarang. Alhamdulillah. Dan saya dimaklumkan oleh jurutera daerah, waktu tuanku, baginda tuanku turun ke Ulu Tembeling, 2-3 hari lepas, saya tanya macam mana projek ini. Untuk mengetahui tuan-tuan sekalian, kami sekarang ni tidak dibenarkan masuk mesyuarat tindakan daerah dah. Dulu dibenarkan, sekarang tidak dibenarkan. Jadi kami hanya boleh mendapat maklumat melalui data-data yang agak terhad. Jadi kadang-kadang kita jumpa jurutera daerah dekat depan tuanku, takkan dia tak nak jawab? Betul tak? Kita pun pandai juga politik. Kan? Dia tak jawab, kita report kat tuanku. Jadi kita tanya macam mana? Dia kata Alhamdulillah, projek ni dalam proses kita mencari jalan alternatif. Sebab bila dia akan tutup, dia akan tinggikan jalan tersebut, maka kena ada jalan alternatif untuk tidak mengganggu rakan-rakan kita daripada Mukim Ulu Tembeling nak datang ke Jerantut, daripada Felda Padang Piol, Sungai Letang dan sebagainya, dari kampung-kampung Melayu sebelumnya. Ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, dan saya mendapat confirmation daripada Menteri JKR, saya jumpa beliau sendiri kat bilik beliau, dia kata insya-Allah projek-projek tertentu di Jerantut ini akan kita teruskan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu kepada tuan-tuan sekalian, kekuatan yang ada kepada ahli-ahli legislatif di bumi Jerantut ini, sama ada di peringkat Ahli Dewan Negeri maupun di peringkat Parlimen, datangnya daripada tuan-puan sekalian. Kerana tuan-puan tidak pernah lekang senyum depan kami. Walaupun tuan-puan tahu kami tak ada peruntukan, tetapi tuan-puan tetap senyum, memberikan semangat dan kekuatan kepada kami. Kami mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan senyuman tuan-puan ini akan menguatkan kami lagi untuk terus bekerja kepada rakyat. Untuk rakyat, demi rakyat. Dan kami yakin dan percaya, sekiranya kerja kita ini dibuat secara berpasukan, hubungan yang baik di antara ahli-ahli legislatif dan juga dengan rakyat ini, saya yakin dan percaya, tidak mustahil kita mengekalkan kemenangan 4-0 pada PRU ke-16 nanti, dan tidak mustahil dengan kekuatan kita di Jerantut ini, kita akan memimpin Malaysia dan juga Pahang. InsyaAllah. Akhirnya tuan-tuan sekalian, saya mohon, dalam ucapan-ucapan saya, ini mesti ada dampak yang terakhir. Ramai yang datang pada malam ini, kita mahukan supaya kita pujuk anak-anak kita. Beritahu dekat anak-anak kita, PRU ke-16 semakin hampir.
Nak balik daripada Johor, nak balik daripada Bangi, nak balik daripada Shah Alam, nak balik daripada Kuala Lumpur, nak balik daripada Kuantan, mana saja, pada PRU ke-16 mesti balik untuk membuang undi dan memberi undi kepada PAS. Boleh atau tidak? Tolong tuan-puan sekalian. Kalau literasi politik ini tidak ditanam kepada anak-anak Melayu kita, kita akan dimamah oleh golongan minoriti. Pada PRU ke-15, jumlah keluar mengundi untuk orang Melayu adalah sekitar 60 ke 65%. Paling tinggi pun 68%. Tetapi jumlah pengundi untuk bukan Melayu lebih daripada 98%. Dan saya bimbang sekarang ni tuan-tuan sekalian, saya bimbang. Sebab ada pihak-pihak tertentu yang apa jua berlaku, ya, apa jua berlaku dari sudut kesusahan rakyat, dia akan salahkan ahli politik. Dia kata ini semua sebab ahli politik. Semua ahli politik. Jadi bila orang kita, anak-anak muda kita baca, ahli politik jahat, ahli politik jahat, ahli politik jahat, maka akan ada tendensi mereka, akan ada kemungkinan mereka tak akan keluar mengundi pada PRU ke-16. Sebab dia kata apa? Kalau saya lantik dia, sama juga. Saya lantik dia, sama juga. Baik tak payah keluar mengundi. Tuan-puan sekalian, kita tak keluar mengundi, kawan-kawan kita daripada bangsa lain keluar mengundi. Akhirnya, kuasa politik jatuh ke tangan mereka. Dengan 40 kerusi sahaja di AP sekarang ni, dengan 40 kerusi sahaja, mereka menjadi kingmaker dalam kerajaan Pakatan Harapan, dalam kerajaan Madani. Dengan 40 kerusi. Bayangkan, kalau anak Melayu kita tak keluar mengundi, mereka keluar 100% mengundi, mereka akan dapat kursi lebih daripada 40. Bayangkan pada waktu itu, mungkin kita terjual di tanah air kita sendiri. Sebab itu saya mohon sangat, saya merayu, tolong. Datang ramai-ramai ini, Alhamdulillah. Tapi paling penting, kerja selepas itu. Kita kena balik, beritahu dekat anak-anak kita, balik. Masa mengundi, kena balik. Kalau tak ada duit, simpan daripada sekarang. Pastikan semua yang berumur 18 tahun dan ke atas mengundi dalam PRU ke-16. Boleh atau tidak? Dan kalau boleh, undilah Parti Islam Malaysia PAS. Boleh atau tidak? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.